Kau terkejut gila, tapi lipstik kau tu ada plumbum yang pelan-pelan rosakkan otak kau. Ini bukan cerita konspirasi bodoh, tapi fakta sains yang dah terbukti sial. Hari-hari kau racun diri sendiri bila pakai lipstik tu, bangang. Purata lipstik ada dari 0.36 hingga 7 mg plumbum per kilogram. Kau tahu tak, sepanjang hayat dia, seorang perempuan makan lebih kurang 3 ke 4 kilogram lipstik. Ini sebab dia suka jilat bibir, minum kopi dan makan dengan bibir bersolek. Plumbum terkumpul dalam tulang, hati dan otak bertahun-tahun lamanya. Badan kau tak boleh nak singkirkan benda ni sebab dia logam berat. Plumbum akan terlekat dalam tisu dan perlahan-lahan musnahkan sambungan saraf otak, buat IQ kau drop dan rosakkan memori. Kajian FDA tunjuk yang dari 400 lipstik yang diuji, setiap satu ada plumbum. Walaupun jenama mahal macam Dior, match dengan L'Oreal pun sama, sial. Harga bukan jaminan tak kena racun. Plumbum ni masuk dalam pigmen secara semula jadi, bukan sengaja tambah. Lipstik merah lagi bahaya sebab pigmen merah selalu dibuat dari mineral yang paling banyak plumbum. Makin terang warna, makin tinggi kepekatan logam celaka tu kat bibir kau. Gila betul, kan? Pengeluar semua tahu pasal ni tapi tak payah tulis plumbum dalam bahan-bahan. Sebab benda tu dianggap kotoran semula jadi, bukan bahan tambahan. Jadi kau langsung tak boleh nak cek apa benda kau beli. Gila babi punya hal, plumbum ni bertindak macam neurotoksin, ganti kalsium dalam sinaps otak, sekat impuls saraf, sampai kau jadi makin bebal setiap kali pakai gincu. Bila plumbum masuk darah dari bibir dan perut, dia terus tembus penghalang darah otak, pergi otak, lekat kat struktur kawal memori, fokus, buat keputusan, benda ni kekal, sial. Saintis Universiti California sahkan, plumbum walaupun sikit, boleh jatuhkan IQ 2 hingga 5 mata dengan 10 mikrogram per desiliter darah pun dah cukup. Perempuan yang melaram tiap hari, celaka, dah lebih paras ni 3 kali ganda. Babi betul, lagi teruk kena kad ibu mengandung sebab plumbum tembus plasenta, serang otak janin yang tengah membesar. Anak lahir lambat perkembangan, susah belajar, ada ADHD, semata sebab mak dia pakai gincu masa pregnant. Babi, tulang pun terjejas sekali. Plumbum ni simpan dalam tulang berpuluh tahun. Lepas tu dia keluar balik dalam darah bila stray, sakit atau mengandung. Boleh jadi gelombang keracunan kedua bertahun-tahun lepas kau dah berhenti pakai gincu. Kajian kat tikus dah buktikan plumbum boleh buat agresif, depresi dengan gelisah sebab ubah paras dopamin dan serotonin dalam otak. Mood kau yang tak stabil tu, sial, mungkin sebab kosmetik kau je. Celaka betul lah, budak-budak bukan setakat dapat plumbum dari mak yang mengandung je, tapi juga bila diorang main makeup mak atau cium mak yang dah bersolek kat pipi, zarah-zarah kecil gincu tu pindah ke kulit dengan membran mukus budak. Hal ni sebab blood-brain barrier budak lagi lemah dari orang dewasa, so plumbum masuk otak di orang 5 kali ganda cepat dan berkumpul banyak gila. Sentuhan sikit je pun boleh rosakkan sistem saraf di orang sampai tak boleh baiki balik. Satu kajian kat Bangladesh tunjuk, anak-anak yang ibunya selalu pakai gincu, paras plumbum dalam darah di orang lagi tinggi 35% dari anak-anak yang ibunya tak make up. Lepas tu, keputusan exam sekolah di orang pun 8 ke 12% lagi rendah. Plumbum ni bila masuk kat budak lagi bahaya untuk prefrontal cortex yang kawal-kawalan diri dengan perancangan neuron yang dah rosak, takkan pulih balik. Lepas tu orang tu sampai mati jadi impulsif, baran dengan tak reti nak fikir jauh. Pukimak punya hal, paling haram jadah. Simptom keracunan tak muncul terus, tapi lepas bertahun-tahun. Budak tu nampak normal je sampai umur remaja. Lepas tu tiba-tiba je mula merosot pelajaran, masalah perangai dengan sakit mental. WHO dah letak plumbum dalam senarai 10 bahan paling bahaya untuk kesihatan budak-budak. Tapi sialnya, industri kosmetik relax je terus pakai benda ni dalam gincu tanpa warning atau head umur untuk pembeli. Cilaka betul, kawan-kawan, syarikat kosmetik ni dah tahu pasal plumbum dari tahun 90-an lagi, masa kajian awal tunjuk benda alah tu ada dalam gincu. Tapi, daripada ganti teknologi, dia orang sibuk lobi undang-undang supaya tak payah tulis dalam senarai bahan. Tahun 2007, Campaign for Safe Cosmetics buat cek kat 33 gincu popular. Pukimak, semua gincu ada plumbum, termasuklah lip balm budak-budak kecil. Skandal tu dia orang cepat-cepat senyap, bagi pampasan kat aktivis, lepas tu sembunyikan semua hasil kajian dari pandangan awam. FDA tu tetapkan head selamat, 10 pem plumbum dalam gincu. Tapi pada masa sama, dia orang sendiri ngaku tak ada dos plumbum yang selamat untuk otak. Ni mesti kerja gila kompromi dengan industri lahanat yang kaut $80 bilion setahun dari kosmetik. Pengeluar pula cakap tak boleh ganti plumbum tanpa hilang warna terang dan gincu tak tahan lama. Ini semua taik kucing. Kat Kanada dan Kesatuan Eropah, ada head lagi ketat. Syarikat kat sana boleh je buat gincu dengan plumbum paling sikit, pakai pigmen sintetik. Sialan betul, yang paling bangang, kat Amerika Syarikat tak ada pun ujian wajib untuk kosmetik sebelum benda tu jual kat pasaran.
Syarikat sendiri yang tentukan produk dia orang selamat ke tak, dan FDA tu cuma boleh campur tangan lepas ada aduan pengguna atau keracunan beramai-ramai. Pelobi-pelobi dari industri kosmetik ni pula habiskan berjuta-juta dolar semata-mata nak sekat undang-undang pasal label pelumbum dalam gincu. Dia orang sanggup biayai kajian yang kononnya buktikan mikrodos tu selamat, lepas tu upah ahli politik haram jadah untuk jaga kepentingan dia orang kat Kongres. Sumpah aku terkejut bro. Satu-satunya cara nak elak pelumbum ni, haram tak payah pakai lipstick langsung. Kalau tak boleh, kuranglah risiko, pilih produk dan jenama yang betul. Cari lipstick yang ada sijil EWG Verified atau USDA Organic. Organisasi ni semua uji makeup untuk logam berat dan benarkan sikit je pelumbum yang memang tak boleh buang dari pigmen natural. Jauhi warna merah menyala, coklat atau gelap. Sebab dalam tu, pelumbum memang banyak sebab guna pigmen mineral. Lipstick nude dengan pink selalunya ada 2-3 kali ganda kurang logam berat. Tapi kau tahu tak, kalau kau mengandung atau menyusu badan, lagi bagus kau pakai je balm natural tak ada warna. Atau guna lipstick berasaskan lilin lebah dengan minyak yang memang tak ada pigmen mineral langsung. Kau boleh cek lipstick kau kat rumah pakai alat test pelumbum. Jual kat kedai hardware, harga RM500. Gosok pakai tisu khas. Kalau jadi merah atau pink, maknanya ada pelumbum dalam tu. Paling penting, jangan jilat bibir kau yang berlipstick. Jangan makan minum dengan bibir berlipstick. Wajib cuci makeup sebelum tidur, nak kurangkan tempoh kulit dan selaput lendir terdedah pada pelumbum. Tengoklah episod lain kat channel ni, confirm kau lagi terkejut nak mampus.